Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil wal imam, yang dihormati pengurusi Masjid Al-Ali dan Kuasa, Masjid Al-Mu'min, Masjid Al Jami', tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, dan seterusnya anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya pada malam ini, alhamdulillah, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita mengimarahkan Allah yang mulia ini. Dan juga kesempatan yang ada ini, marilah sama-sama kita mengingati antara satu sama lain sebagai tanggungjawab ke atas diri kita sebagai hamba Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan itu adalah suatu perkara yang sangat penting, suatu perkara yang sangat baik, yang memberi manfaat kepada kita sebagai seluruh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama ada kita sedar ataupun kita tidak menyadarinya, sebenarnya kita telah pun masuk ke fasa yang kedua daripada bulan Ramadan. Sudah tentulah fasa yang kedua ini memerlukan kesungguhan kita dan keazaman kita yang lebih kuat daripada sebelumnya, dengan mempertingkatkan lagi ibadah kita dan amalan kita. Bersungguh-sungguh, bukan sahaja kita melaksanakan ibadah puasa pada waktu siang, tetapi juga marilah sama-sama kita memperbanyakkan lagi ibadah kita, sama ada pada waktu siang maupun pada waktu malam, dengan ibadah-ibadah yang disunatkan. Apatah lagi ibadah yang disunatkan itu apabila dilakukan di dalam bulan Ramadan, iaitulah bulan rahmat, bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah tentulah ganjarannya, pahalanya dan fadilatnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan serta anak-anak yang dikasihi sekalian, mungkin pada malam ini saya bercakap bersamaan dengan tajuk-tajuk yang mungkin telah pun diterangkan ataupun dikongsikan bersama oleh penceramah ataupun pentadhkirah yang sebelum ini. Disebabkan tidak ada tajuk yang khusus, walau bagaimanapun, anggapkanlah ia sebagai suatu ulang kaji untuk kita. Kalau sekiranya ada bersamaan peringatan untuk diri saya dan juga tuan-tuan dan puan pada malam ini, maka kita anggapkan saja ia adalah sebagai ulang kaji kepada kita untuk mentahqiqkan ingatan kita, memperkuatkan lagi ingatan kita di antara satu sama lain, supaya kita tidak lengah dan tidak lalai dalam suasana kita menyambut kedatangan
lana ataupun Allahumma barik li, kalau kita doa untuk diri kita, untuk sendiri kita, maka antara yang kita sebut dalam doa itu ialah memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita, yakni di dalam bulan Rajab yang lalu dan diikuti di dalam bulan Syaban. Apakah makna barakat? Sebagaimana yang telah kita ketahui, barakah itu ataupun berkat itu dengan makna ziyadatul khair, yakni bertambah kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati hidup kita, memberkati umur kita, memberkati rezeki kita, memberkati kesihatan tubuh badan kita, memberkati ibadah dan amalan kita, ataupun secara umumnya ialah memberkati kehidupan kita. Maka itu antara doa yang kita doa pada bulan Rajab yang lalu. Boleh dikatakan setiap kali selesainya salat fardu, paling tidak sehari semalam 5 waktu, kita akan berdoa, ya Allah berkatilah ke atas diri kami ataupun ke atas diriku ya Allah di dalam bulan Rajab ini dan di dalam bulan Syaban. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, di mana doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah dimustajabkan oleh Allah, yang akhirnya wa barik lana wa barik Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Akhirnya kita sudah pun diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita menyambut kedatangan Ramadan. Wa balighna Ramadan maksudnya kita sudah diberi kesempatan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apakah doa yang kita doakan itu masih lagi kita ingat ataupun kita sudah pun melupainya? Ini yang perlu kita tanya dulu kita, yang merupakan suatu nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda syukur kita di atas nikmat Allah. Maka marilah kita meningkatkan lagi ibadah kita dan amalan kita, dan juga kita menghidupkan Ramadan ini dengan melakukan segala amalan-amalan baik, amalan-amalan yang boleh menjadikan sebagai amalan yang saleh. Maka kesemua itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah tidak lain dan tidak bukan bertitik mula daripada hati sanubari yang ikhlas. Sebab itulah hati ini suatu anugerah besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang disimpan dengan baik di dalam tubuh badan kita, dilitupi dengan tulang kerangka kita dan ditutup dengan daging dan kulit kita. Yang mana hati ini berada di dalam badan kita yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun. Yang melihat hati kita, yang melihat cakapan-cakapan yang ada dalam hati kita, yang melihat segala sesuatu yang terlintas dalam hati kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila aswarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada wajah lahiriah kamu, kata Nabi, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kamu, wa a'malikum, dan amalan kamu. Maka kata ulama, hati merujuk kepada ikhlas, iaitu ibadah yang kita lakukan itu mestilah dilakukan dengan ikhlas. Ikhlas artinya tidak dibuat, tidak dilakukan, tidak dikeranakan dengan sesuatu kerana yang lain melainkan kerana Allah. Itu makna ikhlas. Sebab itulah ibadah apapun hendaklah bertitik mula daripada keikhlasan. Maka natijah daripada keikhlasan itu akan membolehkan kita berjaya hidup di dunia dan seterusnya kejayaan yang sebenarnya di akhirat. Dan yang kedua kata Nabi ialah wa a'malikum, iaitu amalan kamu merujuk kepada ilmu. Maksudnya ibadat yang kita buat selain daripada dipandang dan dilihat oleh Allah
ilmu pengetahuan ataupun sebaliknya. Yakni kita beribadah dalam keadaan kita berilmu ataupun kita beribadah dalam keadaan kita jahil, maka sudah tentulah orang yang beribadah dalam keadaan jahil amat besarlah kerugiannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah orang yang jahil, ibadahnya itu ditolak oleh Allah. Ibadahnya mardudah, la tuqbal. Ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Mardud, ditolak, la tuqbal, tak diterima oleh Allah. Wal'a'idhu billah misalnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, oleh itulah menjadi tanggungjawab kita bersama untuk kita memastikan supaya apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada menjelangnya bulan Ramadan ini kita terjemahkan di dalam bulan Ramadan ini, supaya nikmat yang Allah bagi kepada kita itu kita nikmati dengan sepenuhnya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana ada di kalangan ahli keluarga kita ataupun orang yang kita sayangi ataupun adik-beradik kita ataupun jiran tetangga kita ataupun kawan taulan kita yang mana mereka tidak berkesempatan untuk menyambut kedatangan Ramadan. Ada di antara mereka yang telah pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab yang lalu. Ada di kalangan mereka yang telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Syaban yang lalu. Dan ada di kalangan mereka yang tidak sempat pun untuk melaksanakan ibadah puasa walaupun hari yang pertama, kerana mereka telah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari sehari sebelum daripada kita menyambut Ramadan. Ataupun ada di kalangan mereka yang sempat hidup sehingga malam Ramadan. Artinya mereka tidak sempat untuk melaksanakan ibadah puasa pada keesokan hari. Tetapi alhamdulillah kita telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita telah melaksanakan ibadah puasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang mana sudah pun masuk hari yang ke-13 dan malam ini malam yang ke-14, dan insya-Allah kita mendoakan mudah-mudahan Ramadan pada kali ini dapat kita sempurnakan dengan sebaiknya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang lain, yaitu sabda Rasulullah, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sesiapa yang mendirikan Ramadan. Dalam hadis yang lain disebut man shama Ramadan, yakni sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Tetapi dalam hadis ini, riwayat ini menyebut man qama Ramadan, yang sudah tentunya membawa maksud yang lebih umum, yakni sesiapa yang mendirikan Ramadan, menghidupkan, mengimarahkan Ramadan. Jadi maksudnya mengimarahkan Ramadan itu bukan sahaja menunaikan ibadah puasa bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, tetapi ianya merangkumi ibadah kita sepanjang hari dalam tempoh 24 jam, hatta kita tidur pada waktu malam pun menjadi ibadah apabila kita letakkan niat sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, iaitulah niat kita untuk menyehatkan tubuh badan kita. Kita tidur itu dengan tujuan menyehatkan tubuh badan kita, mengambil masa untuk kita berehat supaya kita dapat bangun beribadah pada waktu malam sebagaimana yang telah ditunjuk ada oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidur kita menjadi ibadah. Bukan saja kita berpuasa tak makan tak minum dan diikuti dengan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah puasa kita sepanjang hari, iaitu sepanjang waktu bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, tetapi juga kita melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti mana membaca Al-Quran, mentadabburkan ayat-ayat Al-Quran, kita bersedekah, kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Ini suatu ibadah yang besar pahala.
Kata disebut oleh baginda Nabi SAW dalam hadis yang bermaksud, siapa yang memberi makan walaupun sekadar setepuk air akan menjadi pelindung baginya daripada api neraka Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah sekadar itu sebagai nisbah ataupun kita sebut sebagai kinayah yang menunjukkan jika ibadah yang kita buat itu dengan ikhlas hati walaupun sedikit, tetapi ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu. Allah kata sesiapa yang memberi makan bagi orang yang berpuasa tatawwu, itu adalah suatu ibadah, suatu amalan yang baik kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah apabila disebut oleh Nabi SAW bahawa sesiapa yang mengimarahkan Ramadan, menghidupkan Ramadan dengan iman dan wahtisab, ini syarat yang paling penting. Syarat yang paling penting setiap ibadah kita, termasuklah kita mengimarahkan Ramadan ini, mestilah di atas asas, yang penting, di atas tapak yang kukuh, iaitu keimanan kepada Allah. Disitulah nilai. Sebab itu kalau misalnya contoh orang yang berpuasa jauh berbeza dengan orang yang melakukan mogok lapar. Orang yang mogok lapar pun dia tak makan, kadang-kadang sampai 2-3 hari tak makan. Kita kerana melaksanakan syariat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa, kita hanya tak makan bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, dan diizinkan untuk kita makan pada waktu yang lain, pada waktu malam, sehinggalah keesokan harinya terbit fajar, maka di tengah kita makan dan minum sedang melakukan perkara-perkara yang membatalkan ibadah puasa. Jadi itulah nilai ibadah puasa ini jika dibandingkan dengan orang-orang yang menahan diri daripada makan yang bukan tujuannya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah puasa. Tetapi bila mana kita berpuasa, kita menahan diri daripada makan minum dengan tujuan berpuasa menunaikan perintah Allah yang bertitik mula daripada iman dan wahtisaban, maka Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan melalui hadis Nabi yang telah disampaikan oleh baginda Nabi SAW, iaitu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dijanjikan dengan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada segala dosa-dosa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah kesempatan yang ada ini, marilah kita gunakan sebaiknya sebelum Ramadan meninggalkan kita, ataupun mungkin kita meninggalkan dunia yang fana ini, kita tidak tahu, wallahu a'lam. Tetapi yang pastinya kita akan meninggal dunia yang fana ini, sama ada kita setuju atau tidak, kita suka ataupun kita tidak suka, yang mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa yang dikehendaki oleh Allah. Dan itulah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa yang bernyawa pasti merasa mati. Apabila Allah taala menakdirkan kita ini sebagai jiwa yang hidup, yang diberi roh untuk kita hidup, maka di sana ada perjanjiannya, iaitu setiap jiwa yang hidup, yang bernyawa itu pasti akan mati, pasti akan meninggalkan dunia yang fana ini, termasuklah kita. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalaulah kita boleh hidup di dunia ini sampai bila-bila atau paling tidak sampai hari kiamat, maka manusia yang paling layak untuk hidup di dunia ini sampai bila-bila tidak lain tidak bukan, iaitulah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita mengambil kesempatan ini untuk sama-sama kita mengimarahkan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan ibadah, dengan memperbanyakkan amalan. Bahkan jangan kita risaulah setakat letih, penat, dahaga, tak larat dan sebagainya. Itu adalah suatu ujian Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala nak menguji kita. Di sebalik ujian itu ada ganjarannya, ada pahalanya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di dalam bulan Ramadan ini bukan satu alasan kerana kita tak makan, tak minum, kita lapar, letih, dahaga, tak larat dan sebagainya, sehingga menyebabkan kita meninggalkan ibadah-ibadah sunat yang lain,
meninggalkan perkara-perkara fardu, misalnya mendirikan solat sehari semalam 5 waktu, alasannya ialah berpuasa, tak dapat, letih dan sebagainya. Ini suatu perkara yang tidak seharusnya berlaku jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan inilah harinya dan inilah bulannya yang kita nanti-nantikan untuk kita mengejar ganjaran dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka inilah sedikit perkongsian ilmu yang dapat saya kongsikan bersama dengan tuan-tuan puan yang saya faham bahawa dan sekiranya ini dalam masa yang terhad, masa terbatas, kerana kita akan meneruskan lagi ibadah yang sunat, iaitu solat sunat tarawih dan diikuti dengan solat sunat witir. InsyaAllah semoga kita semua dapat menyelesaikan solat sunat ini sehingga akhirnya dan kita keluar daripada masjid yang penuh dengan rahmat dan barakah ini dalam keadaan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Dan itulah sahaja daripada saya untuk malam ini sebagai